Siapakah sebenarnya Nabi Khidir? Dalam Al-Quran, Allah tidak menyebut namanya secara jelas, tetapi para ulama menyebut beliau sebagai Khidir, seorang hamba Allah yang diberi ilmu laduni, ilmu langsung dari Allah, bukan hasil belajar biasa. Kisah Nabi Khidir paling terkenal ialah pertemuannya dengan Nabi Musa. Nabi Musa, seorang Rasul yang mulia, diperintahkan Allah untuk belajar daripada seorang hamba yang lebih berilmu dalam hal tertentu. Dalam perjalanan mereka, Nabi Khidir melakukan 3 perbuatan yang kelihatan aneh. Pertama, melubangkan perahu milik orang miskin. Nabi Musa terkejut. Mengapa merosakkan harta orang susah? Namun hakikatnya, Nabi Khidir ingin menyelamatkan perahu itu daripada dirampas oleh Raja Zalim. Kedua, membunuh seorang kanak-kanak. Perbuatan ini kelihatan sangat kejam. Tetapi Allah telah memberitahu Nabi Khidir bahawa anak itu akan membesar menjadi penyebab kekufuran dan kesedihan kepada ibu bapanya yang soleh. Ketiga, membaiki tembok tanpa meminta upah di sebuah kampung yang penduduknya kedekut. Di sebalik tembok itu tersimpan harta anak yatim, dan Nabi Khidir ingin menjaga amanah tersebut hingga mereka dewasa. Akhirnya, Nabi Khidir menjelaskan, semua ini bukan kehendakku, tetapi perintah Allah. Kisah ini mengajar kita bahawa apa yang kita benci mungkin itulah yang terbaik, dan apa yang kita suka boleh jadi ujian. Tauladan dan pelakharan. Ilmu Allah sangat luas. Manusia hanya tahu sedikit. Jangan cepat menghukum sesuatu sebelum tahu hikmahnya. Bersabar dengan takdir Allah. Yakin bahawa setiap ujian ada rahmat tersembunyi. Adab dalam menuntut ilmu lebih penting daripada ilmu itu sendiri.